La Nina datang lagi. Apa persediaan rakyat Malaysia? Menjelang penghujung 2025, Malaysia sedang menerima La Nina, fenomena yang didorong oleh Lautan Pasifik ini dengan penyujukan air laut dan peningkatan taburan hujan di Asia Tenggara. Maksudnya apa? Hujan lebat dan kerap dijangka bermula Mac hingga November. Tapi La Nina bukan sesuatu yang asing bagi rakyat Malaysia. Sebelum ini, fenomena ini pernah membawa banjir besar ke kawasan rendah dan tanah runtuh di kawasan berbukit. Ketika kerajaan Malaysia memperkukuh kesiapsiagaan, meningkatkan sistem amaran banjir dan menggerakkan NAPMA, rakyat boleh memainkan peranan aktif dengan melapukan longkang tersumbat, pokok rendang dan meningkatkan kebersihan sungai. Tapi La Nina bukan sekadar banjir, tapi juga mengancam bekalan makanan di mana pesawah dan petani berdepan dengan tanaman rosak. Nelayan tidak boleh turun ke laut, malah laluan pengangkutan mungkin juga terjejas. Walaupun Malaysia telah mengalami La Nina berkali-kali, namun ia sering berlalu dengan berlapis cerita sedih. Bencana tidak tertahan ini adalah ujian buat kita untuk mengingatkan betapa kedilnya diri di sisi Maha Kuasa.